Ramai tetamu nak datang. Jodoh kita cukup istimewa kan ni? Tahun ni kita mesti buat hidangan yang luar biasa tau. Biar tetamu teringat sampai raya tahun depan. Hah? Lina pening lah nak masak apa? Alah, masak je ikut rasa hati. Kalau ikut hati Lina, lauk ni dah jadi air mata penyik dah. Jangan risau, Mak pasti kamu takkan kecewakan semua orang. Ini masakan luar biasa ni. Sedap betul. Lain macam pasta ni. Uish, tak cukup satu pinggan ni. Tambah lagi. Sedapnya.